Dia ni merupakan bapa ayam kepada pelakon-pelakon Hollywood. What? Dia ni bukan sekadar producer biasa tau. Dia bukan pelakon, bukan pengarah, tapi semua orang tunduk bila dengar nama dia. Kalau seseorang nak menang Oscar, dialah orang pertama yang kau kena pujuk. Dan dalam masa yang sama, dia ni lah juga lelaki yang menggunakan kuasa untuk memperdaya dan menutup mulut ratusan wanita. Nama dia Harvey Weinstein dan inilah kisah kejatuhan seorang raja palsu Hollywood yang selama ni disembah walaupun semua tahu siapa dia sebenarnya. Harvey ni lahir dekat Queens, New York pada tahun 1952 dan sejak kecil lagi dia ni memang obses dengan dua benda, which is kuasa dan juga filem. Masa tahun 1979, dia dengan adik dia Bob dah tubuhkan satu syarikat yang bernama Miramax Film. Syarikat ni mulanya kecil je tapi makin besar bila mula edarkan filem-filem indie yang luar biasa. Antara filem yang berjaya disebabkan oleh syarikat Miramax ni contohnya macam Slice and Videotape pada tahun 1989. Lepas tu ada Pulp Fiction pada tahun 1994, Shakespeare in Love tahun 1998, Good Will Hunting 1997, The English Patient tahun 1996 dan juga Chicago pada tahun 2002. Miramax ni jadi satu kuasa besar dekat dalam dunia Oscar dan Harvey dia dah jadi dewa rasmi dalam dunia hiburan. Dia tahu macam mana nak cipta kemenangan tu. Dia tahu skrip mana yang boleh menang hati pekrintik. Tapi dalam diam dia juga tahu macam mana nak kawal manusia. Dia tak gunakan kekerasan macam gangster tau. Dia guna kuasa. Setiap kali ada pelakon wanita baru, dia akan panggil untuk casting meeting. Tapi bukan dekat pejabat, dalam bilik hotel. Yang paling pelik sekali, dia akan buka pintu pakai tuala mandi, suruh urut, suruh temankan mandi, suruh tengok dia bogel. Ada yang dipaksa untuk lebih daripada tu. Kalau pelakon tu menolak, kerjaya dia akan terpadam macam tu je. Harvey ni akan menggunakan ketakutan dan juga janji palsu. Dan bila mangsa mula bising, dia akan upah lawyer, keluarkan surat saman ataupun bayar settlement disertai dengan non-disclosure agreement. Ramai selebriti ni memang dah masak dan tahu perangai dia, tapi semua senyap. Antara pelakon-pelakon wanita yang akhirnya buka mulut contohnya macam Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd, lepas tu ada Rose McGowan, Salma Hayek. Kebanyakan diorang ni diganggu masa diorang muda dan dalam keadaan yang sangat terdedah. Salma Hayek dalam artikel dia menulis, ketika berlakon dekat dalam filem Frida tahun 2002, Harvey ni ada desak dia untuk adegan tak ada dalam skrip asal. Bila dia tolak, dia ugut untuk tarik dana filem. Masalahnya wartawan juga pernah cuba bongkar semua ni, tapi artikel disekat, cerita ditutup sebab studio dan media juga memang tunduk kepada kuasa Harvey. Tahun 2022, filem She Said diterbitkan berdasarkan kisah sebenar dua wartawan daripada New York Times, Jodie Cantor dan juga Megan Towie ni. We're looking into sexual harassment in Hollywood, specifically Harvey Weinstein. Filem ni mendedahkan cara diorang kumpul testimoni mangsa, tekanan dari pihak studio, ancaman undang-undang dan kesan trauma yang diorang rasa menghantui wanita-wanita terbabit. She Said jadi satu simbol perlawanan terhadap budaya berdiam diri dan buat pertama kali dunia luar nampak dengan jelas macam mana sistem perlindungan terhadap pemangsa berfungsi. Salah satu nama penting dalam kisah kejatuhan Harvey ni adalah Ronan Farrow. Dia siasat kes Winston ni selama berbulan-bulan dan akhirnya terbitkan artikel meletup dalam The New Yorker pada tahun 2017. Artikel tu dia kumpul bukti rakaman suara Harvey mengaku gangguan, lepas tu ada dokumen settlement, testimoni dari bekas pekerja dan mangsa laporan Ronan yang menyebabkan lebih ramai wanita tampil dan mendorong gerakan Me Too meletus di seluruh dunia. Tahun 2020, Harvey diadili di Mahkamah New York. Dia datang dengan walker dan pura-pura sakit, tapi mahkamah tetap jalan. Mangsa satu persatu beri keterangan, bukan sekadar gangguan biasa tapi ada yang ugutan ancaman. Harvey guna hujah suka sama suka tapi juri tak percaya. Satu demi satu bukti menolak naratif dia. Akhirnya, Harvey ni dijatuhkan hukuman 23 tahun penjara. Beberapa tahun kemudian, dia disabitkan lagi daripada kes kedua di Los Angeles dengan tambahan hukuman penjara 16 tahun. Selepas Harvey, Kevin Spacey dituduh kes yang sama, Louis C.K. dihentikan dari banyak projek, sistem casting coach ni dibongkar satu demi satu dekat Hollywood. Hollywood mula membuat perubahan, intimacy coordinator diwujudkan untuk adegan yang sensitif, syarikat buat polisi gangguan yang lebih ketat.
Pelakon-pelakon sekarang ni lebih berani untuk bercakap. Tapi perubahan ni dah lambat. Luka yang ditinggalkan oleh Harvey ni memang terlalu dalam. Harvey Weinstein ni bukan sekadar manusia jahat. Dia produk dari sistem yang bagi perlindungan pada pemangsa asalkan mereka menjana duit. Dan lebih menyakitkan, dia buat semua ni depan mata dunia dengan senyuman, anugerah dan ucapan terima kasih dari pentas Oscar. Selama lebih 30 tahun, dia bukan cari bakat, dia cari mangsa. Kalau kau rasa cerita ni penting untuk dibongkar, jangan diam. Tekan link share dan tinggalkan komen. Kita tak boleh ulang sejarah, tapi kita boleh pastikan orang macam ni takkan diberikan kuasa lagi. Jangan lupa selepas Harvey ni masih ada banyak lagi nama-nama besar yang akan bakal tumbang. Kita akan cerita satu persatu. Jangan lupa untuk follow semua akaun social media aku, termasuklah TikTok, YouTube, Instagram dan apa saja yang ada, Encik Review Malaysia. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.